Okey, Laksamana Puri tingkat 15. Owner nak jual. Keluasan 917 square feet. Yang paling best is 3+1. Nak kata storeroom pun boleh berduduk, boleh tinggal kat. So 4 rooms, 2 bathroom, bumi lot, corner and lot, okay, freehold. So harga boleh negotiate. Market value 300,000. So ni adalah kondominium lah. So kalau korang nak tengok, ni adalah dia punya walkway. Okay, so ni dia pintu masuk. Okay. So ni dia punya kitchen. So kita boleh kat luar. So view, open view, tak ada block. So sangat windy. So jiwa boleh tenang sikit sebab tak ada blocking. So level 15 agak best lah malam punya night view. Batu Cave of course, kan, kawasan amenities memang semua pun ada lah. Okay. Maintenance 200 sebulan. Okay, so harga still boleh cerita lah kalau minat, betul-betul minat. So owner selalu maintain dengan cat baru. Ni kitchen cabinet dia ada table top. Okay, so apa yang anda tengok anda dapat tu lah. Okay, so ni dia punya yard. Yard. So bila kita masuk, sebelah kiri pertama adalah storeroom Tapi sebenarnya storeroom ni boleh muat satu katil lah. Storeroom. And then second bedroom ni, second ada kipas lampu. Okay. And then second, ini adalah third room. Sama juga ada LED 2 dengan satu ceiling fan. And then yang ini master bedroom. Of course ada toilet, ada water heater, tapi water heater kita tak pasti okey ke tak okey. And then still dia orang masih lagi maintain dengan piping dalam lah. Still maintain piping dalam. And then tak ada aircon, ada LED light dengan ni. So kalau nak pasang boleh je pasang. Okay, so dekat living room memang dah ada extra power point lah. So owner dah buat. Tapi still dia buat dalam dah bagus. Ada setengah dia malas dan dia buat luar. So daripada dalam ni kira okey lah. So far tak ada leaking.